Selamat pagi, siapa ni? Ni Faris Sedi KC. Siapa? Faris Sedi. Faris. Faris buat panggilan dari mana ni? Ulen. Dan ada pengalaman Faris tentang apa? Silakan. Benda ni terjadi dua bulan lalu KC. Memang saya Friday night selalu keluar kawan KC. Kalau anda keluar apa, naik basikal ke jalan kaki, naik kereta macam mana? Ni naik MRT ni. Berjalan-jalan dengan teman. Pergi outside ni selalu So saya pun balik sampai rumah dalam nak pukul 12 dari ni saya jalan saya selalu lalu shortcut KC. So saya lalu shortcut ni shortcut ni lalu blok. Belakang blok ni ada basketball court KC. So memang tempat tu sunyi gelap KC. So masa tu saya berjalan KC, saya nampak ada ni budak ni KC tengah duduk ni kat basketball tengah-tengah ni malam-malam sunyi ni. Tiba-tiba dia ngilai KC. Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya lari, handphone saya jatuh. Saya tinggalkan KC, saya lari je KC. Saya lari balik rumah. Terus saya bilang ibu bapa saya, ni kasih bapa saya kasih air lah KC. Selawat, baca-baca. Saya tidur, besok pagi dah okey KC. Itulah benda Habis handphone awak tinggal gitu lah? Tinggalkan lah KC. Dah tak tahu nak buat apa. Orang dah angkat dah tu dah angkat gitu. Kalau saya jumpa pun saya ambil terima kasih Okay, sama-sama. Selamat malam. Bagus cerita yang jelas. Saya suka dengan mendengar